Anda ingat makan sapa sebelum tidur cuma buat anda buncit? Salah besar. Kajian terbaru dari Amerika memberi amaran keras. Makan terlalu lewat malam sebenarnya sedang memberikan serangan maut kepada jantung dan saluran darah anda. Cuma bayangkan, bila anda baring untuk tidur, jantung anda sepatutnya pancau dari kerja dan berehat. Tapi sebab anda baru lepas makan, jantung dan pankreas yang malang tu terpaksa kerja lebih masa gila-gila di tengah malam untuk menghadamkan gula dalam darah. Bukan saja degupan jantung tak mahu turun, tekanan darah pun akan terus mencanak naik tanpa henti. Kajian mendapati, asalkan anda awalkan waktu makan malam dan pastikan langsung tak menyentuh makanan 3 jam sebelum tidur, tekanan darah waktu malam anda akan terus menjunam sebanyak 3.5% dan degupan jantung menjadi perlahan sebanyak 5%. Ini ibarat anda memberikan satu cuti panjang yang menyelamatkan nyawa kepada sistem kardiovaskular anda secara percuma. Nak jantung yang kuat? Sangat senang. Kalau anda tidur jam 11 malam, lepas jam 8 malam jangan makan apa-apa langsung. Walaupun secubit biskut pun tak boleh. Biarkan perut dan usus anda kosong sepenuhnya. Berhenti makan lewat malam adalah ubat jantung yang paling murah di dunia. Malam ini, cubalah makan malam lebih awal sedikit. Ikuti saya. Jom rungkai Life Equation.